Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk kali ini saya nak sembang tentang asas fotografi ataupun fundamental fotografi. Asas ni benda-benda basic lah. Sama ada perlu belajar ataupun tidak. Dia perlu atau tidak tu bergantung pada individu lah. Maksudnya tahap keseriusan kita tu dalam bidang foto tu. Kalau kita just nak ambil gambar je, kebanyakan orang dia tak perlu nak belajar pun kan. Terutamanya yang guna smartphone kan. Ambil phone, keluarkan phone daripada poket tu, ambil gambar je kan, tak perlu nak belajar pun. Gambar tetap jadi juga. Tapi kalau kita ada asas ataupun kita ambil tahu serba sedikit tentang fotografi, apa yang menjadikan gambar tu cantik dan menarik kan, yang boleh buatkan orang tertarik untuk tengok gambar kita tu, dia membantulah. Buat contoh lah, kalau kita post gambar di sosial media kan, kebiasaannya lah, tujuan kita post tu selain nak kongsi mungkin pengalaman kita bercuti ke, gambar di tempat-tempat yang kita pernah pergi ke kan. Salah satu tujuan kita dah tentulah nak menarik perhatian orang kan. Kalau kita tak nak menarik perhatian orang, tak nak orang tengok, baik kita simpan dalam hard disk saja kan. Mungkin ada yang kata kan, saya letak je, orang nak tengok tak tengok, terpulang lah kan. Tapi bila dah letak tu, keluar ayat sama ada orang nak tengok tak tengok tu, maksudnya memang nakkan juga perhatian ataupun daripada orang lah kan. Orang melihat gambar kita tu, terutamanya gambar-gambar news ke ataupun gambar-gambar yang kita, contohlah kita pergi nak promote sesuatu barang ke ataupun kita nak jual barang kan, kita nak menarik perhatian orang, kena ada asas juga. Asas tu maksudnya apa yang menjadikan gambar tu kelihatan menarik di mata orang, macam mana kita nak tarik perhatian kepada orang. Dan benda tu memerlukan sedikit basic dalam bidang foto tu. Tapi basic ni dia asas kan. Asas ni sebenarnya ada beberapa perkara lah. Antara lain bagi saya lah kan, dia adalah susunan dia tu banyak. Yang paling penting sekali kalau selain daripada pengguna smartphone, yang paling penting sekali kalau kita dah beli kamera, perkara basic yang kita belum ambil tahu adalah function setiap button-button yang ada dekat kamera tu. Nak kata 100% tahu tak payahlah kan. Macam menu tu ada banyak sangat. Macam kamera ni kan, dia punya menu tu ada mungkin beratus menu kan. Tak perlu kita tahu semua pun. Cuma benda yang basic-basic saja. Maksudnya setiap button ni kita kena tahu paling tidak pun kegunaan dia untuk apa. Jadi kalau orang suruh adjust itu adjust ini, dia mudah lah kan. Contoh antara basic fotografi ni adalah kawalan exposure, aperture, shutter dan juga ISO. Tapi kalau kita tak tahu button nak adjust ISO tu dekat mana, tempat nak adjust aperture tu dekat mana, tempat nak adjust shutter tu dekat mana kan, dia punya fungsi button tu kita tak tahu kan. Jadi problem sikit lah. Kalau gambar tu, contoh kita share gambar tu gelap bang, kita ambil gambar, kita share dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat Instagram ke atau TikTok kan, gambar aku gelap apa masalah dia. Bila orang tengok gambar tu, orang akan tanya kan, mungkin shutter kau slow, mungkin aperture kau terlalu kecil kan. Tapi kalau kita tak tahu nak locate dekat mana button nak adjust benda tu, jadi problem sikit lah. So perkara pertama sekali yang kita perlu buat bagi yang beli kamera ni, ambil masa, buka buku manual tu, buku manual kamera tu, ada setengah tu dia tak bagi buku manual, kita boleh download PDF tu kan. Ambil tahu fungsi setiap button yang ada dekat situ. Contohlah button ISO dekat mana, button nak adjust shutter dekat mana. Macam kamera ni, dia punya aperture dia boleh adjust dekat sini. Ada setengah tu pakai dial kan, dial depan, dial belakang, nak adjust ISO semua tu dekat mana. Bila kita dah tahu peralatan kita tu, maksudnya kita dah tahu equipment yang dekat tangan kita tu kan, dia mudah sikit lah. Bila selagi kita tak mahir dengan kawalan kamera kita ni kan, susah lah kita nak ambil gambar. Dia terkial-kial lah macam orang buat kereta kan. Kalau dia dah mahir dengan gear apa semua tu kan, dia tak perlu nak fikir sangat. Dia jadi macam automatik. Dia tahu contoh dia nak pergi KLCC ke, nak pergi utara ke, selatan ke, mana-mana ke, dia dah jadi macam auto lah. Tak perlu nak fikir-fikir, dia gerak. Macam kita lah, bila kita dah tahu dekat mana button ISO, shutter apa semua tu kan, tak perlu nak fikir-fikir dekat mana ke mana. Sambil dekat sini pun kita dah boleh adjust benda tu kan. Tak perlu nak buka-buka buku lagi. Itu antara perkara asas. Ambil tahu function kamera kita ni, body dekat kamera kita ni kan. Button-button dia tu untuk apa. Okay, selain daripada lepas tu, antara lain adalah exposure. Exposure tu pun termasuk dalam asas foto juga. Kawalan exposure tu.
Dia ada 3 benda, ISO, shutter dengan aperture. Benda ni saya dah buat dalam video-video lain tu, boleh tengok lah. Apa kaitan ketiga-tiga benda ni? Tiga-tiga benda ni kita kena ambil tahu. Kita boleh gunakan kombinasi tiga-tiga benda ni untuk ruang kita berkreativiti. Shutter speed, kalau kita guna slow shutter speed, mungkin kita boleh buat nampak gambar tu ada movement kan. Kalau kita guna aperture besar, apa jadi dia kan. Dia selain daripada untuk menghasilkan gambar yang sedap dilihat, kombinasi tiga-tiga benda ni adalah membantu kita untuk menghasilkan karya ikut kehendak kita lah kan. Okay, selain daripada itu adalah antara perkara-perkara asas tu nanti saya bagilah dekat dalam video saya punya list tu kan. Lighting ni tak semestinya gunakan flash ataupun LED macam ni. Kita kena tahu sumber cahaya mana yang bagus kan, dan cahaya tu memberi kesan kepada subjek tu. Kalau kita ambil gambar subjek tu, orang contoh kan, waktu kalau nak guna available light kan, tengah hari cahaya matahari kan, waktu bila yang menarik, pagi ke, petang ke, waktu mendung ke. Kita kena tahu bukan fungsi lighting, maksud kesan ataupun pengaruh lighting terhadap gambar tu. Dia boleh menjadikan gambar tu menarik ataupun tidak. Sebab tu kalau kita tengok gambar-gambar pemandangan terutamanya, biasanya orang ambil gambar awal pagi dan juga lewat petang. Pasal kita tengok dia ada macam bila awal pagi ni matahari dalam 45 darjah macam tu kan, dia ada tone shadow dengan cahaya tu cantik. Kalau dia mendung saja kan, dia kurang menarik lah. Macam sunrise, sunset kan. Ataupun kalau malam pula, bukan waktu malam yang langit tu gelap pekat lah. Dia biasanya dalam mungkin setengah jam lepas matahari terbenam tu masih nampak lagi border ataupun shape bangunan-bangunan tu. Itu bab lighting lah. Selain daripada lighting tu, komposisi tu dah keluar daripada bab teknikal lah. Dia dah bukan benda-benda yang bukan benda yang bukan teknikal yang kita nak adjust kat sini. Itu kita yang sudut pandang kita. Dan komposisi ni dia macam cara kita ataupun diri kita sendiri nak menyampaikan cerita tu mengikut sudut pandang kita sendiri. Kita tak boleh samakan dengan orang lain. Kalau orang lain rasa dia suka rule of third, kita ikut lah kan. Itu komposisi tu termasuk tu, ada rule of third, ada leading line, ada diagonal, ada balance, macam-macam lah benda tu kan. Tapi benda tu basic tu tak semestinya kita ikut kan. Dia bergantung kepada kita nak sampaikan gambar tu macam mana kan. Ada setengah orang dia suka sampaikan gambar tu dalam bentuk abstrak kan. Tapi ada keadaan kita perlu sampaikan gambar tu dalam bentuk yang orang mudah faham lah. Selain daripada tu ada depth of field, ketajaman gambar tu macam tu. Kalau kita ambil gambar nak depan sampai belakang sharp tu, okey, apa yang kita kena kawal kan. Depth of field tu lah. Depth of field tu biasanya melibatkan aperture lah. Aperture yang kecil lah. So aperture yang kecil tu berbalik kepada exposure tadi tu. Sebab tu saya kata kawalan exposure tu nak menentukan gambar tu gelap ke terang ke, dia boleh juga digunakan untuk ruang berkreativiti lah. Shutter kecil, shutter besar, shutter pula ni aperture. Itu ruang-ruang tu kan. Dan selain daripada benda-benda macam tu, editing pun main peranan juga. Editing ni kadang-kadang kita ambil gambar tu ada masanya kita perlu crop balik tau. Crop balik maksudnya kadang-kadang gambar tu agak loose kan. Mungkin lensa kita ni tak sampai. Contoh kita ada lensa macam ni yang basic kan, 24-70 je kan. Gambar tu agak loose kan, dia kurang memberi impact kan. Jadi kita kena pandai cropping dekat mana kan. Macam ni kan, saya bagi headroom sikit kan. Saya tak bagi headroom saya terlalu banyak. Saya bagi sikit-sikit je. Ni kira komposisi lah. Macam saya bagi framing gambar kat belakang tu kan, ngam-ngam kan. Saya frame betul-betul lah. Saya tak letak je kamera tu, pacak tu je record je kan. Saya bagi orang kita ngam-ngam, compose dia tu. Itu editing komposisi dalam kamera lah. Ini editing ni kalau kita boleh dapatkan gambar tu terbaik dalam kamera, lagi bagus lah. Untuk press biasanya memang dia, seboleh-bolehnya dia akan dapatkan gambar yang terbaik dalam kamera lah. Komposisi yang terbaik dalam kamera lah. Sebab gambar tu nak pakai cepat. Dan kalau boleh, gambar yang dia shoot tu, contoh kan, keluarkan gambar daripada memory card ni, masuk dalam komputer, gambar tu dah boleh email kepada klien dah boleh masuk dalam Google Drive kepada klien dah. Tak payah nak adjust
adjust apa ni, angle tu, maksudnya nak cropping lagi tak payah, dia buang masa lah. Pasal news ni nak cepat lah. Tapi kalau yang santai-santai macam orang ambil gambar landscape ke apa, dia boleh adjust lagi benda-benda tu. Dan editing ni tengok bidang fotografi lah. Kalau kita landscape ke ataupun santai-santai casual kan, yang buat salon kan, dia boleh editing tu agak ekstrim sikit lah kan. Ekstrim tu berlebihan sikit lah. Tapi kalau untuk photojournalism ni, editing tu simple saja, dia tak boleh lebih-lebih, tak boleh orang kata exaggerate. Maksudnya apa ni, basic lah, ada cropping, nak bagi naik colour sikit. Kalau dia dust kotor-kotor, benda yang ni dust kekotoran sensor tu, kita boleh clone kan. Tapi bukan macam ada jerawat dekat orang tu, tak payah kita biar kat situ lah. Bab-bab editing ni kan. Dan selain daripada tu, bila dah tahu bab-bab teknikal, bab-bab semua tu kan, dia punya ending dia, story apa yang kita nak sampaikan sebenarnya dalam gambar tu. Dalam gambar ni dah bab ni dah bab, orang kata apa, dah bukan basic dah sebenarnya. Storytelling ni kan, buat storytelling ni pun dah boleh buat satu subjek yang tersendiri tu. Apa yang kita nak sampaikan dalam gambar tu, dan apa yang kita nak sampaikan tu, tengok kita ni kerja ataupun genre ataupun genre kan, bidang fotografi kita ni ke arah mana, street ataupun photojournalism. Kalau photojournalism ni sebaik-baiknya gambar tu orang ramai mudah faham. Kita kena ingat lah, gambar yang news guna ni ramai orang nak tengok, dan kebanyakan orang ni dia bukannya ada belajar foto, nak memahami bahasa abstrak fotografi, shadow apa semua tu kan. Dia gambar tu pasal tu, kalau kita tengok gambar-gambar dekat surat khabar macam direct to the point kan, kalau ada orang yang komen pun gambar-gambar yang macam abstrak ataupun berseni ni, mungkin dia tahu pasal fotografi lah. Masa saya pernah tengok ada satu gambar tu, baru-baru jugalah kan, orang condemn lah gambar ni, fotografer ni tak kita ambil gambar ke, gambar lintang buka, gambar blur, gambar shaking kan. Tapi bagi peminat fotografi, dia tahu gambar tu dia guna efek slow motion. Maksudnya dia ambil gambar dia penari di KL kan, dia pakai flash dia pakai flash, penari tu bergerak lah kan, bergerak laju, pantas lah gerakan penari tu kan, agresif kan. Shutter dia guna tu mungkin dalam slow lah, sepatutnya untuk, bukan sepatutnya lah, kalau biasanya kalau untuk mematikan pergerakan orang 1160, dia guna mungkin 180, 115 macam tu kan. Dia pakai flash, jadi nampak lah light streak macam tu kan. Jadi bila orang yang tak faham foto ni, dia akan kata ni gambar ni, fotografer ni kenapa sakit ke apa, goyang gambar dia kan. Itulah maksud dia gambar yang photojournalism ni sebaik-baiknya gambar yang direct to the point lah kan. Pasal kebanyakan halayak yang nak tengok news ni, kebanyakannya dia bukannya faham foto kan. Jadi timbul lah benda macam tu kan. Padahal fotografer yang ambil gambar macam tu ada degree kot kan, belajar kat universiti kan, mesti dia tahu apa dia buat kan. Tapi itulah orang ramai condemn, baca condemn gambar, tak kenapa sengit lah gambar blur kan, pasal memang dia nak macam tu. Tapi itulah tak ramai orang boleh terima lah, kecuali yang faham bidang foto lah. Okey lah, bab visual storytelling ni bergantung pada masing-masing lah apa yang nak disampaikan. Tapi kalau kita lebih kepada berkarya individu, ikutlah. Pasal ada juga, saya pernah share dulu lah, fotografer ni dia ambil gambar blur je, memang intentionally maksudnya memang dia punya trademark dia ambil gambar blur sahaja. Bukanlah ekstrim blur, nampak lah orang tu kan, tapi memang dia punya trademark dia macam tu. Ada pula orang dia ambil gambar artistik orang tengok lama sikit, gambar-gambar macam tu sesuai untuk pameran di galeri. Pasal pameran di galeri ni orang ambil masa kan. Pasal tu kalau kita pergi galeri seni lukis ke, balai seni lukis ke, disediakan kerusi untuk orang tengok. Biasanya gambar-gambar tu terpulang pada interpretasi orang yang melihat gambar tu, karya-karya seni lah. Tapi kalau gambar untuk news pula, dia tak boleh nak biarkan orang tu buat interpretasi sendiri, nanti jadi lain tau. Kita kena sampaikan maklumat yang tepat lah. Kalau kebakaran nampak jelas apa yang terbakar apa semua kan. Kalau kemalangan kan, kalau individu tu sedang berucap, nampak jelas siapa yang individu tu berucap kan. Kalau kita main shadow je kan, tak semua orang kenal orang tu kan. Maksudnya tak semua orang familiar dengan shadow tu kan. Kita tak boleh anggap dia ni VIP yang popular kan. Kita tak boleh anggap macam tu. Ada setengah orang dia tak familiar tu, tak ambil peduli kan. Nampak muka shadow gitu. Siapa dia ni kan, ambil gambar tangan, ambil gambar kaki kan. Orang tak faham benda tu kan. Kalau untuk
Untuk art okey. Tapi kalau kita rasa shock sendiri ambil gambar kan, sampai apa yang kita nak sampai kalau tak sampai, no point juga. Tapi kalau untuk berkarya tu pulang lah. So basically asasnya kita ambil tahu lah benda-benda tu. Bila kita dah ambil tahu benda-benda tu, kita dah ambil tahu peralatan kamera kita macam mana, lighting pun kita faham, komposisi pun kita faham, apa story yang kita nak sampaikan, kita nak berkarya tu mudah. Jadi kamera ni kita tak ada nak sembang pasal kamera dah. Tak ada nak sembang pasal megapixel 100, 200, full frame, non full frame. Benda-benda tu dah tak berapa penting sangat dah. Kita tahu kita nak ambil gambar saja. Jadi kalau yang menonton ni generasi baru kan, newbie, baru nak belajar kan, tajuk pasal foto kan. Kalau nak tahu orang macam saya ni, kalau jumpa kawan-kawan yang satu minat lah kan, kita tak sembang pasal kamera sangat tau. Maksudnya kita tak sembang kau pakai kamera apa, berapa megapixel, apa lens kau pakai, jarang. Biasanya yang kita sembang apa projek kau nak buat lah, tanya macam tu. Apa benda yang kau nak buat, kau nak pergi mana kan, ada tak event-event yang nak dirakam, benda-benda macam tu. Lebih banyak kita bersembang pasal subjek fotografi, konten fotografi tu berbanding dengan kau pakai kamera apa, lens apa kau beli lah. Dia tak ada dah benda tu. Tapi cuma benda tu jarang lah saya tulis dalam Facebook ataupun cerita dekat sini, pasal yelah yang menonton ni adik-adik kakak yang baru minat nak belajar pasal fotografi kan. Okay lah, kalau ada benda nak tanya tak clear kan, masih boleh tulis macam biasa lah, tulis tanya di ruang komen lah. Okay, jumpa lagi.